Bekas Menteri Wilayah Persekutuan Tan Sri Anwar Musa memilih untuk tidak mengulas lanjut mengenai kes pengambilalihan konsesi Menara Kuala Lumpur yang masih dalam proses perbicaraan di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Anwar berkata namanya sering menjadi perhatian setiap kali isu Menara Kuala Lumpur dibangkitkan, termasuk fotonya yang digunakan dalam laporan berkaitan kes tersebut walaupun kes itu melibatkan individu lain. Setiap kali ada sebutan berkaitan Menara Kuala Lumpur, nama saya yang disorotkan, foto saya yang digunakan walaupun kes orang lain. Saya mungkin menjadi saksi, katanya menerusi hantaran di Facebook pada Rabu. Terdahulu, media melaporkan 29 saksi pendakwaan akan dipanggil untuk memberi keterangan dalam perbicaraan kes Hydroshop Sendirian Berhad dan pengarahnya berhubung dakwaan tawaran suapan RM500,000 setahun selama 15 tahun bagi manfaat Anwar. Menurut Anwar, beliau memilih untuk berdiam diri bagi menghormati proses mahkamah yang sedang berjalan. Dalam kes ini ramai sudah yang teraniaya dan dijadikan mangsa sedangkan yang mendapatnya orang lain, yang menikmatinya orang lain. Yang jujur, yang benar dibenamkan. Sebab itu dan atas dasar menghormati proses mahkamah yang sedang berjalan, saya memilih membisu. Saya hanya memberi kerjasama kepada yang berwajib menjalankan tugas mereka, katanya lagi. Anwar turut menegaskan bahawa segala tindakan yang dilakukannya tidak dipengaruhi perkara yang bercanggah dengan undang-undang dan prinsip integriti. Apalagi dalam perkara yang bukan kuasa saya. Semua perkara wajib mematuhi peraturan dan undang-undang. Mereka yang berjaya kerana merit adalah hak mereka, perbualan atau perancangan sesama mereka bukan urusan saya. Saya yakin mereka yang benar tetap benar. Mereka yang dianiayai pasti mendapat hak mereka, insya-Allah, ujarnya.